Assalamualaikum korang. Sekarang pukul 3 pagi in the morning. Farah tadi tidur tapi dikejutkan dengan berita serangan yang berlaku kepada beberapa bot dekat sini. Difahamkan dalam 45 bot yang diserang. Ada yang diserang melalui letupan di udara, ada yang diserang jatuh ke bot mereka dan mengalami kerosakan. Tapi tu semua kita nak kena identify balik. But overall kita tengah dalam mood standby. So kena pakai life jacket, kena pakai headlamp, pakai kasut semua, dan semua orang on standby mode. Kami participants disuruh untuk tunggu dekat dalam boat sebab serangan berlaku di luar, dan kru semua tengah kat luar, tengah alert, and radio pun tengah on off dengan semua communication semua. So doakan kami, insyaAllah kita akan tenang, insyaAllah Faras dan kami kat sini semua semua kita selamat sahaja. Doakan dan panjangkan isu ini. Okey, sedikit update daripada saya di kapal Hoka. Kami semua sekarang dalam keadaan bersiap sedia dengan sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Tapi insyaAllah kita doakan semoga baik-baik saja. Seperti yang anda tahu, GSF dah umumkan di mana kapal-kapal flotilla ini didatangi oleh lebih kurang 15 drones, dan ada berlaku letupan, iaitu dia macam sejenis gunpowder, dan saya sendiri mendengar bunyi itu. Jadi apa yang saya boleh minta dengan korang semua, teruskan berdoa, jangan berhenti berdoa, dan jangan berhenti untuk sebarkan tentang gerakan Global Smart Flotilla. Kita nak menuju ke Gaza, kita nak bantu saudara kita, insyaAllah. Sebarkan, insyaAllah. Doakan kami semua. Assalamualaikum.